Bila market jatuh, ramai jadi panik. Tangan mula gatal nak tekan close out. Hati berdebar, mata tak lepas dari chat. Dan masa tu, kita mula tanya diri sendiri. Aku kena keluar sekarang ke? Atau aku patut tunggu? Hai guys, selamat datang ke Surat Academy dan nama saya Syam. Sebelum ni saya pernah share dekat korang petanda market crash kan? Hari ni saya nak kongsikan kepada korang apa yang korang patut buat bila market crash. Sebab dalam setiap kejatuhan besar tersembunyi rahsia kekayaan dan kebangkitan yang ramai tak nampak. So, make sure korang tengok sampai habis. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. Sebelum kita pergi mendalam, jom kita tengok generasi-generasi sebelum ini. Setiap generasi ada market crash mereka. Tahun 1929, The Great Depression. Tahun 2000, .com bubble. Tahun 2008, Global Financial Crisis. Tahun 2020, COVID-19 melumpuhkan dunia. Dan kalau korang tengok pattern ni, setiap kali dunia runtuh, ramai hilang segalanya. Tapi ada segelintir kecil jadi kaya luar biasa. Contohnya Michael Burry, lelaki yang meramal kejatuhan subprime krisis 2008. Dia ni kaut keuntungan lebih 700 juta USD hanya sebab dia tak panik. So, macam mana dia berfikir sebenarnya membuatkan dia boleh buat keuntungan ni? Kebanyakan trader gagal bukan sebab diorang rugi, tapi sebab diorang panik. Dalam psikologi pasaran, ada satu istilah, herd mentality. Ini bermaksud manusia akan ikut kumpulan tanpa fikir panjang, terutamanya bila rasa takut. Bila orang lain jual, kita pun jual. Bila orang panik, kita pun panik. Ada satu kajian oleh BEL Cambridge pada tahun 2022. Ini menunjukkan 84% retail trader buat keputusan berdasarkan emosi semasa market crash, bukan datang daripada analisis. Di situlah punca utama kerugian besar. Sedangkan trader profesional bertindak sebaliknya. Diorang berhenti, bernafas dan perhati. Diorang tak lawan emosi, tapi diorang kawal reaksi. Sebab dalam panik, masa adalah musuh. Tapi dalam strategi, masa adalah senjata. Untuk faham apa nak buat, kita kena faham kitaran market crash dulu. Ada 3 kitaran yang korang kena ambil tahu. Pertama, fasa ketakutan. Semua orang buang aset. Volume meningkat, mendadak. Dan media penuh tajuk untuk menakutkan. Kedua, fasa penstabilan. Harga mula mendata dan volatility turun. Ketiga, fasa kebangkitan. Time ni data ekonomi mula pulih. So, untuk cegah panik bila market crash ni, korang boleh ikuti langkah-langkah. Pertama, stop trading dan mula berfikir. Jangan terus masuk market bila emosi tinggi. Ambil masa sejam, sehari atau seminggu tenangkan diri. Kedua, nilai pendedahan risiko. Tengok berapa peratus daripada modal korang terdedah dan gunakan konsep value at risk. Kalau risiko melebihi had yang ditetapkan, berhenti seketika. Ketiga, cari aset pelindung atau safe haven. Kalau kita tengok sejarah-sejarah sebelum ni, setiap kali market crash akan ada aset safe haven yang terbang, contohnya gold. Langkah keempat, pantau data makroekonomi. Perhatikan data-data seperti CPI, kadar faedah, laporan unemployment dan PMI. Market crash ni jarang berlaku tanpa sebab. Dan langkah terakhir, rancang pelan untuk re-entry. Jangan terus revenge trade. Gunakan carta mingguan untuk cari major demand zone dan tunggu confirmation. Bukan sekadar berharap je. Benda ni semua berkait rapat dengan psikologi ketahanan. Bila semua orang hilang keyakinan,
itulah masa sebenar untuk uji mentaliti trader. Sebab hakikatnya market crash tak bunuh akaun kita, tapi panik yang bunuh. Ada satu kajian dari Kahneman dan Tversky menunjukkan manusia 2 kali lebih sensitif terhadap kerugian berbanding keuntungan. Maknanya, bila rugi RM1,000, kesakitannya sama seperti bila untung RM2,000. Dan itulah sebabnya panik berlaku. Trader yang bertahan, mereka bukan tak takut. Diorang belajar gunakan takut sebagai alat disiplin. Bila orang lain kalut, diorang rekod dalam jurnal. Bila orang lain tengok chart, diorang tengok emosi sendiri. Market crash ni benda yang menarik untuk kita ambil peluang ya guys. Sejarah tunjuk semua kejatuhan akhirnya diikuti kebangkitan. Selepas 2008, siapa beli saham keuangan naik 300%. Selepas 2020, siapa beli tank, untung berganda. Dan selepas setiap crash, pasaran mencipta jutawan baru. Tapi hanya bagi mereka yang tenang semasa ribut. Kerana kekayaan sebenar bukan datang masa market tenang, tapi masa dunia panik. Dan korang mampu nampak logik. Apa pendapat korang tentang benda ni? Korang boleh komen dekat bawah. By the way, kalau korang nak belajar trading secara mendalam dan secara percuma saja, korang tekan link dekat bawah. Okey, ini sahaja daripada saya dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.